try, boleh tak aku jual rumah pula lepas ni. Ni actually ni rumah aku sendiri yang aku tak guna, aku sewakan kat orang, tapi tenant tu dah nak pindah dah. So ni rumah dia. Depan dia tak ada apa-apa. Biasanya depan rumah kita ada rumah lain kan. Ni depan dia tak ada apa-apa, dan rumah aku dia dekat lereng bukit. So best lah. And dia bukan dekat main road, so ada privacy kat situ. And dah buat some renovation, ada langsir, ada kipas, lepas tu ada macam feature wall warna biru, nampak? Feature wall. Okay, feature wall kat situ warna biru, dan TV cabinet pun dah ada. Lepas tu kitchen cabinet pun dah siap. Ni kitchen cabinet dia. Dan kat belakang ni adalah maid's room. So ada katil extra aku. Katil ni dah tak ada dah. So just nak tunjuk ada maid's room. Bukan maid's room, guest room. Guest room yang pergi ke belakang. Ni toilet dia. Okay, ni toilet dia. Dan bawah ni adalah kabinet untuk bilik yang dah siap. Lepas tu kat atas tu bilik macam ni. Atas ada 2 bilik, 1 master bedroom. Atas pun ada juga kan. Atas pun ada juga kabinet dah siap. Kabinet dia nampak macam ni. Dan ni adalah kat tengah-tengah tu, space kosong, living room kat atas. So kalau korang nak tengok, tengok kat atas tu. Mana? Bed master. Okay. So ni balcony dia, water heater, naik tangga, ada family area kat tengah-tengah. Ada family area kat tengah-tengah ni. Lepas ni adalah master bedroom. Ni bedroom 1, bedroom 2. Setiap bedroom ada toilet. So itu yang best. Kalau korang family ada 2 anak, setiap seorang ada toilet sendiri. Lepas tu layout kat bawah dia macam ni. Ni living. Tadi korang tengok gambar dining. Bedroom yang aku cakap maid's room, tapi sebenarnya tu bedroom number 3, guest room yang ada toilet. Ni sharing dengan guest, dengan sesiapa yang datang melawat lah. Lepas tu kat belakang ni ada planting area. So bilik ni lawa, dia pergi keluar outdoor terus. Dan kat belakang ni ada outdoor juga. So ni layout rumah aku. Rumah aku kat situ. Tu rumah aku. Nampak tak? Dia dekat lereng bukit. So dia bukan main road. Dan depan rumah aku tak ada rumah. So kalau ada siapa yang interested nak beli rumah dekat Elmina, boleh DM aku ya, ataupun komen.